mana kita punya konsert Spider Raya ni, kami dah berbincang dengan pihak event organizer ni, mana kita hasrat bukan kita nak raikan diri kita nak raikan fans tu. Jadi daripada itu dia akan sediakan maknanya the stage tu lah, the stage, dengan kita minta dia satu, so that fans yang datang dapat lah satu kenangan yang best lah untuk dia orang bawa pulang. Dan banyak lagi tempat-tempat yang dia sediakan untuk dia orang bergambar ke apalah saja untuk dia orang untuk simpan. Ini kali lah kita buat, kita tak pernah buat anniversary sebelum ni, tak ada 20 tahun, tak ada 10 tahun, tak ada terus 30, ni first time lah kita buat anniversary. Perbincangan kami, kita nak rayakan, kita nak tarik lebih ramai, sebab semua orang tahu Gen Z ke millennial ke menjadikan dan hafal lagu-lagu Spider. Jadi dengan harga tiket yang kami tawarkan, insyaAllah kami rasa mampu untuk tarik seramai mana yang boleh, dan insyaAllah kita cuba penuhkan Stadium Hoki. Pada semua peminat-peminat Spider, janganlah lepaskan peluang ni untuk kita sama-sama meraihkan Hari Raya Spider bersama fan untuk 30 tahun perjalanan Spider dalam industri muzik. Datang insyaAllah.